Saya tidak pernah terbayang langsung perkara ini akan berlaku. Demikian kata Dr. Afifah Hidayah Ahmad Taufik, isteri kepada penyanyi Nubahan yang diceraikan pada 26 Ogos lalu di dalam kereta. Ditanya mengenai situasi ketika talak dilafazkan, Afifah 36 tahun berkata semuanya berlaku secara mengejut tanpa pergaduhan besar. Ditanya mengenai dakwaan mereka sudah tidak tinggal sebumbung, Afifah yang masih sayangkan rumah tangga itu memaklumkan mereka tinggal berasingan sejak penghujung Ogos. Mengenai hubungannya dengan ibu mentuanya, Mak Jenny, Afifah berkata dia juga tidak dihubungi. Sebelum ini, Nubahan pernah melafazkan talak satu kepada Afifah pada 2017 sewaktu dia sedang 6 bulan hamil anak pertama mereka. Namun mereka merujuk semula. Lafaz talak dan rujuk itu bagaimanapun tidak dilaporkan kepada Mahkamah Syariah dan pejabat agama. Terdahulu, Nubahan selaku plaintiff memfailkan pengesahan lafaz talak pertama 2017, rujuk dan lafaz talak kedua Ogos 2025 di Mahkamah Rendah Syariah Sepang pada Khamis 16 Oktober. Itulah kadang-kadang ada pasang surut kan. Dan saya pun tak tahulah macam mana, tapi saya masih sayangkan keluarga saya masih sayanglah keluarga saya tu. Kalau boleh share sikit, mungkin ada pergaduhan ke, salah faham ke, atau macam ada yang dakwaan mengatakan pihak ketiga dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh kongsi? Tak komen kot, mungkin salah faham lah. Salah faham pihak, tak ada. Dia daftarkan kes dekat mahkamah, so saya pun perlu menghadap lah. Saya pun terima dan saya tengoklah apa kata mahkamah nanti. Waktu dia lafazkan ke dalam kereta tu dalam keadaan macam mana? Marah, bergaduh ke, atau lepas bergaduh besar ke, atau macam mana? Tak ada, kita berborak-borak. Masa tu pun bawa saya pergi makan, tak ada. Saya harap semua doakan yang baik-baik untuk saya. Ya, semua orang pun nak bahagia kan. So saya haraplah semua yang yang komen yang baik-baik, doa yang baik-baik untuk saya dan keluarga. Anak-anak macam mana, Doktor? Alhamdulillah anak-anak dengan saya semua di bawah jagaan saya lah. Saya tak nampak langsung perceraian yang akan berlaku. Memang saya tak nampak, memang saya tak jangka.